But you have to understand why production tak prep. Because when you prep, you need money. You need to pay to prep. Kalau tak boleh. Sebab tu production tak buat preparation awal sangat. Sebab kalau you buat awal, you still kena bayar gaji orang yang dah bekerja. Sebab that can determine your production size lah. Kalau production size you bagus, 6 bulan you dah bayar gaji dah. Sebelum you punya tarikh kerja, dia dah kira dah kerja. Aku bayar kau package selama 6 bulan sebelum kau kerja ni, aku bayar kau berapa. Oh, masuk set. Tapi kalau production yang kedua, kita buat je lah sebulan. Tu pun dia dah kira sekali dengan harga pokok dia tu. So please stop that production. True. Okay, last question sebelum kita masuk ke dalam rapid fire. Ada plans lain tak tahun ni? What's next for you? Dari segi your life focus ke, what you working on selain daripada filem ni? Sebab I ni satu orang yang I suka fokus one at a time. I suka fokus sebab I tak buat 2 filem ke sekali. I tak buat 2 filem dengan drama satu ke, I don't. So bila I buat satu benda, I buat satu. So kalau you nak tanya dekat I focus for next year, InsyaAllah I can say it's for BB.